Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa khusus Lailatul Qadar. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku telah bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahulah kepadaku sekiranya aku mengetahui malam manakah Lailatul Qadar. Apakah doa yang sepatutnya aku pohon?" Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berdoalah yang membawa maksud, Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun dan amat suka akan pengampunan, maka ampunilah daku." Pengajaran hadis: sesiapa yang mendapat Lailatul Qadar, hendaklah dia berdoa untuk kebaikan diri sendiri, ahli keluarga serta seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik doa adalah yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Dahululah setiap doa dengan puji-pujian kepada Allah, berselawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak meninggalkan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.